Hi, today we will present about our mini project is HEC HMS software. This is our group member Don. Introduction about the HEC HMS software. HEC HMS is used for flood forecasting and analysis, watershed modeling and simulating reservoir and water system operation. It also assists in urban drainage design, water quality and sediment transport studies, and assessing the impact of climate change on hydrological system. This software offers many benefits in the field of hydrology. It provides accurate prediction of water flow, support decision making for flood risk management, and reduce the need for physical data collection through cost-effective simulation. HEC-HMS also promote integrated water resource management, and being open source is widely used and accepted globally in both academic and professional settings. Components sepatutnya saya sudah buat ini. Create component basin model, methodological control, specification, and time series data. Tapi saya akan buat balik lah. Basin model kita patutnya letak sini 25 hari 3 hour dan description dia 25 hari 3 hour. And then kita tekan create. Dan dia akan terbentuk jadi macam ni. Dan juga bahagian meteorological model terletak juga 25 hari 3 hour dan description dia 25 hari 3 hour. Kita tekan create. Seterusnya bagian komponen juga kita letak control specification 25 hari 3 hour dan description dia 25 hari 3 hour. Ini kita tekan create dan akan bentuk dan akan terhasil seperti ini. Dan juga bahagian time series data kita letak sini gunung B seperti yang dibagi, dan juga sini gunung B. Data type kita akan letak precipitation gauges dan kita tekan create dan akan terbentuk seperti ini gunung B. Oke guys, lepas itu seterusnya kita akan buat 25 hari 3 hour. 25 hari 3 hour ini kita buat first kita tekan sub basin creation tool. So kita letaklah sini C1 tekan create, sama juga dengan C2 and then C3, nama dia C3 dan description dia C3, and then kita tekan create. Terus kita akan tekan sync ni kita letak S1, description dia S1 dan tekan create. After that kita tekan balik error ni, kita tekan C1 ni, C1, okay, tadi connection, okay, kita connect downstream C1 kepada CS1. Seperti ini. Dan begitu juga lah kepada C2 dan C3. After that, kita tekan C1 ni. Ini saya sudah letak data dia, area 1.07 ikut data yang diberi. Dan juga initial loss dibagi 10, coastal rate 3 dan impervious 30 seperti data yang dibagi, dan juga time of concentration 0.34 dan storage conversion 0.57. Manakala initial discharge yang diberi 0.09 untuk C1, recession constant C1 dan juga ratio 1. Dan kita pergi ke bahagian C2. C2 area yang dibagi 0.76
initial constant yang diberi untuk semua basin 10, 3 dan 30 lah. Initial loss 10, cluster rate 3 dan impervious 30 dan Clark unit hydrography. Term of concentration untuk C2 0.76 term of bukan 0.5. And then bahagian storage confession 0.5 juga. Boleh letak sini 0.5. Okay. Lepas tu bahagian decision pula. Initial discharge yang diberi untuk situ 0.1. Okay guys, 0.1. Lepas tu decision constant 1 dan ratio dia 0. Okay guys. So sekarang ni bahagian C3. C3 area yang diberi 0.85. Okay. Mantap. Lepas tu kita pergi ke initial and constant. Okay guys, sorry ada kesilapan di sini. Membuka nopi. Okay, ini bahagian C3. 0.8, okay, betul. Initial constant, ini. C3. Initial loss. Macam biasa, semua sub-basin 10, guys. Constant rate 3. Okay. Tekanlah 3.0. Okay, 10.0. Dan impervious dia 30, guys. 30.0. Master Clark unit hydrography, term of concentration untuk C3 0.6 dan storage confession 0.5 guys. 0.5. Okay. Tak. Terus decision dia initial discharge untuk C3 ialah 0.1. 0.1 guys. Master decision constant 1. Ratio dia 0. Dan habis untuk bahagian. Okay guys, terusnya kita pergi ke bahagian meteorological. Okay, tekan basin dan tekan yes. Okay. Okay guys, terusnya kita pergi ke control specification 25 area hour. Okay, di sini kita letak apa yang data berilah 01 Disember 2022. So start time kita 00. Besok index dia 1 Disember juga. 1 Disember 2022. Besok end time 12. 12. Astagfirullah. Ah, 12. So, Assalamualaikum. Saya akan meneruskan kawan saya punya kerja, iaitu part seterusnya ialah kita perlu tekan time series data. Kita time series data, tekan tambah dia. Lepas tu kita pilih dekat bahagian 1 Disember 22 tu.
2022. Lepas tekan tu kita perlu select bahagian set and date tu, kita ubah dia ikut date sekarang, iaitu 1 Disember 22 times dia. Lepas tu kita ubah times dia jugalah. Lepas tu kita keluar. Okey, keluar, cek balik. Okey, ubah ni. Kita ubah ni ikut yang sama. Sebab saya sudah ubah ni, cuma saya record balik. So dapat. Lepas tu dapat, kita pergi bahagian bahagian ni, tengok balik, cek balik dia. Lepas tu kita kena ubah juga dia punya hari tu, hari start iaitu 00. Lepas tu kita berhenti pada 12. Macam ni lah. Lepas tu buat actually macam ni. Lepas sudah atur, kita pergi tengok dekat table. Tengok lepas tu kasih masuklah input data dengan daripada yang ada dekat rujukan yang dibagi. Masukkan ikut masa yang ditetapkan. Macam 15 tu nilai dia 1400. So 1400. Okey. Lepas tu buat step yang samalah, macam ikut dengan data sampai sampai habislah 12 tadi tu. Kita buat sampai situ. Lepas tu lepas input cek data semua tu, oh ya, lepas tu kita kena pastikanlah yang data kita input tu kena sama. Lepas tu ganti pergi graph. Tengok graph ni dia ada perubahan sudah lah lepas data yang kita kasih masuk tadi. Okey, lepas tu tekan ni, create a compute, simulation running, tekan bahagian simulation running. Lepas tu tekan. So assalamualaikum, saya akan meneruskan kawan saya punya kerja, iaitu part seterusnya ialah kita perlu tekan time series data. Kita time series data, tekan tambah dia. Lepas tu kita pilih dekat bahagian 1 Disember 22 tu 2022. Lepas tekan tu kita perlu select bahagian set and date tu, kita ubah dia ikut date sekarang, iaitu 1 Disember 22 times dia. Lepas tu kita ubah times dia jugalah. Lepas tu kita keluar. Okey, keluar, cek balik. Okey, ubah ni. Kita ubah ni ikut yang sama. Sebab saya sudah ubah ni, cuma saya record balik. So dapat. Lepas tu dapat, kita pergi bahagian bahagian ni, tengok balik, cek balik dia. Lepas tu kita kena ubah juga dia punya hari tu, hari start iaitu 00. Lepas tu kita berhenti pada 12. Macam ni lah. Lepas tu buat actually macam ni. Lepas sudah atur,
kita pergi tengok dekat table, tengok lepas tu kasih masuklah input data dengan daripada yang ada dekat rujukan yang dibagi, masukkan ikut masa yang ditetapkan. Macam 15 tu nilai dia 1400. So 1400. Okay. Lepas tu buat stepnya samalah, macam ikut dengan data sampai lepas tu tekan compute, lepas tu pergi dekat arrangement ni, tekan plus. Ni ada simulation running kan. Okay, tekan, lepas tu tekan running 2. Running 1. Sorry, silap. Running 1. Lepas tu kita tinggal result. Tekan running 1 balik ni, tengok komponen dia. Di sini. Baru kita tekan ni. Ini button ni, tekan running 1 ni. Tekan. Kita klik dia. Lepas tu dapat begini. Lepas selesai 100%, next step dia kita tekan close lah. Tekan close, tengok result. Lepas tu dia keluar result begini, ada banyakkan data. Tekan ni contoh running 1, tekan global. Ini data yang sudah diubah lah. Data yang sudah diubah. Lepas tu kita tekan ni 10, kita tengok. Ni berubah sudah dia. Begitu juga dengan C1. Lepas tu ni graf. Boleh tengoklah graf dia ni. Begini graf dia lepas kita masukkan data. Ini C1 punya data lah. Lepas tu data dia, lepas kita tadi tekan generate tu, data akan berubah ikut nilai yang dibagi, nilai yang kita kasih masuk. So jangan salah kasih masuk. Tengok graf. Graf ni pun berubah begini. Tengok. Lepas tu tekan compute. Lepas tu pergi dekat arrangement ni, tekan plus. Ni ada simulation running kan. Okay, tekan. Lepas tu tekan running 2. Running 1. Sorry, silap. Running 1. Lepas tu kita tinggal result. Tekan running 1 balik ni, tengok komponen dia. Di sini. Baru kita tekan ni. Ini button ni, tekan running 1 ni. Tekan. Kita klik dia. Lepas tu dapat begini. Lepas selesai 100%, next step dia kita tekan close lah. Tekan close, tengok result. Lepas tu dia keluar result begini, ada banyakkan data. Tekan ni contoh running 1, tekan global. Ini data yang sudah diubah lah. Data yang sudah diubah. Lepas tu kita tekan ni 10, kita tengok. Ni berubah sudah dia. Begitu juga dengan C1. Lepas tu ni graf. Boleh tengoklah graf dia ni. Begini graf dia lepas kita masukkan data. Ini C1 punya data lah. Lepas tu data dia, lepas kita tadi tekan generate tu, data akan berubah ikut nilai yang dibagi, nilai yang kita kasih masuk.
So jangan salah kasih masuk. Tengok graf. Graf ni pun berubah begini. Tengok. Lepas tu tekan compute. Lepas tu pergi dekat arrangement ni, tekan plus. Ni ada simulation running kan. Okay, tekan. Lepas tu tekan running 2. Tekan running 2. Running 1. Sorry, silap. Running 1. Lepas tu kita tinggal result. Tekan running 1 balik ni, tengok komponen dia. Di sini. Baru kita tekan ni. Ini button ni, dekat running 1 ni. Tekan. Kita klik dia. Lepas tu dapat begini. Lepas selesai 100%. Next step dia, kita tekan close lah. Tekan close. Tengok result. Lepas tu dia keluar result begini. Ada banyakkan data. Tekan ni contoh running 1. Tekan global. Ini data yang sudah diubah lah. Data yang sudah diubah. Lepas tu kita tekan ni 10. Kita tengok. Ni berubah sudah dia. Begitu juga dengan C1. Lepas tu ni graf. Boleh tengoklah graf dia ni. Begini graf dia lepas kita masukkan data. Ini C1 punya data lah. Lepas tu, So, in conclusion, HMS provides several advantages in the field of hydrology. It allows accurate modeling of hydrological process by integrating data from the various sources such as GIS, rainfall, and soil information. This helps support effective decision making in areas like water management, flood control, and infrastructure planning. Overall, HEC-HMS is a free and open source software that is both user-friendly and efficient. Its flexibility and scalability make it a valuable tool for a wide range of hydrology-related projects. That's all from us. Thank you.